Kalau angin jahat ini banyak dalam dada ini, boleh menyebabkan kita susah nafas, nafas pendek dan sakit urat berikat. Master nak tunjukkan cara urut untuk buang angin jahat dalam dada ini. Tolong sharing ini video kepada siapa yang ada masalah susah nafas atau nafas pendek. Anak risau ayah, dia susah nafas, nafas pendek. So, dia bawa ayah dia datang ke wellness center kita untuk dapatkan urut. So, master urut dengan cara ini. Dekat dada ini ya, kita start dekat bahagian kiri dulu. Kita tekan dekat sini dan kita torak naik atas. Tekan dan torak atas. Tetapi urutan sini, kita tak boleh guna teknik dengan kuat. Sebab kalau kita kuat sangat, nanti dia semakin susah. So, kita gunakan tapak tangan untuk torak. Untuk torak ke atas. Dan kita gunakan tapak tangan untuk buat pusingan. Seterusnya, master akan urut dekat tempat sini untuk mengkurangkan masalah susah nafas. Letak satu tapak tangan dekat sini. Tengah-tengah ini adalah tulang. Di kiri kanan ini ada dalam 3 inci. Ini adalah point untuk dada. Okey? So, dekat dua baris ini, kita gunakan siku untuk letak dekat bahagian situ dan tekan. Tekan, naik atas, turun dan kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan you akan jumpa urat tersebut tau. You urut 3 inci ini dan urut 3 inci ini. Sebelum urut, ayah dia nak sembang pun susah sebab nafas pendek-pendek. Selepas urut, wah, dia sembang dengan lancar dan masalah nafas pendek sudah kurang. Bukan semua orang boleh baik dengan urutan ini sebab ada orang dia tahap 2, tahap 3, tahap 4. Kalau you ada masalah susah nafas ini, better you cuba urut. Selain angin di dada, angin jahat dalam perut pun banyak bahaya. Komen perut berangin, nanti master tunjukkan cara urut untuk perut berangin untuk next video.